Bila Amelia Henderson ditegur. Penampilan, berani, jadi bualan hangat. Sebelum kita melangkah jauh, yang belum lagi subscriber, apa kata anda subscriber dan tekan butang loceng untuk notifikasi video selanjutnya? Nama Amelia Henderson, 30, ketika ini hangat diperkatakan selepas pelakon. Dan pengacara itu berkongsi video mengikuti trend popular World Stop, Carry On di platform Threads, di mana dia tampil berpakaian berani ketika menghadiri sebuah acara jenama mewah baru-baru. Amelia atau nama sebenarnya, Tripura Henderson, mengenakan persalinan berwarna hitam dengan rekaan berani yang menampilkan elemen jarang, sehingga menampakkan bahagian pusat. Meninjau ruangan komen, ada yang menyifatkan pakaian tersebut terlalu berani dan kurang sesuai dengan norma masyarakat tempatan. Terdesak nak orang tahu dia punya pusat maruah letak mana. Jangan normalisasikan budaya terdedah-dedah ni sangat. Banyak yang buruk daripada baik. Dalam pada itu, terdapat juga segelintir pengguna media sosial yang memberikan pandangan mengakui kecantikan Amelia, namun berpendapat pemilihan busananya kali ini agak keterlaluan. Semakin lama semakin daring dan semakin kurang akhlak kau punya pakaian. Antara komen netizen, Amelia, saya minat awak tetapi apabila saya melihat awak berpakaian seperti ini, saya tertanya-tanya sama ada awak benar-benar telah memikirkannya dengan mendalam sebelum bersetuju untuk memakainya. Pakaian itu agak terlalu berani dan sedikit jarang, sehingga membuatkan ia kelihatan kurang cantik. Namun, awak sendiri tetap kelihatan cantik, ujarnya netizen.